Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengarahkan Jabatan Perang Pentagon untuk memulakan semula ujian senjata nuklear pada tahap yang setara dengan China dan Rusia. Menurut Trump, AS memiliki jumlah senjata nuklear terbanyak di dunia, diikuti Rusia tempat kedua dan China ketiga, namun kedudukan itu akan menjadi setara dalam tempoh 5 tahun. Kenyataan itu juga dibuat sehari selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan Moskow telah berjaya menguji dron bawah air berkuasa nuklear yang berkemampuan membawa nuklear. Это огромный успех, потому что, кроме всех преимуществ, о которых я говорил в отношении буревестника, здесь тоже минимальные размеры. Здесь, если там в 1000 раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, здесь в 100 раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке. Но